Selamat malam rakan-rakan sekalian. Tayangan perdana hari ini di skrin anda. Kita belum pernah berbicara tentang sendi siku kita sebelum ini, tetapi ia juga memerlukan perhatian. Juga merupakan masalah, walaupun tidak sekerap masalah lain, namun ia tetap berlaku. Oleh itu, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menghilangkan sakit di kawasan sendi siku. Inilah perkara yang berlaku dalam bentuk epikondilitis. Penyakit ini, sindrom ini, simptom ini dipanggil apabila berlaku keradangan pada epikondil. Epikondil itu apa? Ia adalah satu struktur pada tulang lengan atas. Di sini, tempat-tempat seperti ini, di mana tendon pelbagai otot lengan bawah melekat. Disebabkan oleh beban berlebihan pada otot-otot ini, akibat daripada bebanan yang terlalu banyak pada otot-otot ini atau keradangan tendon menyebabkan kesakitan di kawasan atas epikondil, mungkin selaput tulang juga boleh meradang, tendon juga boleh meradang selepas itu. Selepas bebanan berlebihan, biasanya apa yang berlaku ialah otot tidak dapat bekerja untuk jangka masa yang lama. Dalam tempoh itu, ia menjadi lemah, mengalami atrofi dan kemudian beban seterusnya akan menyebabkan kesakitan yang berterusan serta menyebabkan had pergerakan di kawasan sendi siku. Penyakit-penyakit ini juga dikenali dengan nama psikotenis. Dan di beberapa negara di mana orang kaya bermain golf, mereka juga boleh mendapat siku golf ini. Penyakit ini tidak dikenali oleh kita. Aktiviti seperti itu adalah asing bagi kita. Tidak biasa. Kita lebih kerap sakit sebab cangkul. Tenis pun kita tak main. Paling-paling pun pingpong. Sebab itu, simptom-simptom seperti ini selalunya berlaku kepada kita disebabkan oleh bebanan mekanikal. Kalau perah kain macam ni pun kadang-kadang sakit juga. Contohnya macam ni. Jadi, sama ada dari bermain golf, perah kain atau tenis, ringkasnya sakit seperti ini boleh berlaku. Daripada pergerakan yang berulang-ulang, berterusan atau pergerakan yang tiba-tiba, tak kisah ringkasnya. Apa yang lebih penting ialah apa yang perlu kita lakukan mengenainya. Jadi, ada dua otot. Itu yang paling penting, dari situ kita mula. Sakit selalunya timbul semasa membengkokkan dan meluruskan, semasa menggerakkan pergelangan tangan. Sukar untuk menggenggam sesuatu dengan kuat, apatah lagi untuk mengangkatnya. Cerik pun susah nak dipegang. Kadang-kadang sakit itu merebak sampai ke pergelangan tangan. Sebenarnya, untuk menghilangkan semua masalah kronik ini, anda hanya perlukan 4 pergerakan sahaja. Anda perlu belajar melakukan pergerakan ini dengan betul. Ini 2 pergerakan. Pronasi, supinasi. Putar tapak tangan ke dalam, putar tapak tangan ke atas. Pronasi, ini supinasi. 2 otot, pronator, supinator. Dan fleksi pergelangan tangan ke dalam bersama dengan jari-jari. Dan keluar. Ini adalah kumpulan otot flexor pergelangan tangan, flexor jari. Ada beberapa di sana. Di sana ada flexor ulnar, flexor radia, flexor jari superfisia dan dalaman. Untuk menghilangkan sakit, semua ini tidak wajib diketahui. Yang penting di sini adalah melakukan pergerakan itu sendiri, semuanya akan berfungsi. Dan bertentangan dengan pergerakan ini adalah pergerakan meluruskan. Serentak. Dengan bantuan pergerakan ini, anda juga boleh faham bahagian mana yang paling sakit. Semasa senaman yang akan kita lakukan sekarang, semua otot ini akan bekerja secara terasing. Dan jika anda mengalami kesakitan semasa, contohnya memutar ke dalam, kemungkinan besar ia berkaitan dengan kecederaan pada pronator. Jika putaran keluar menyebabkan kesakitan, kemungkinan besar supinator yang cedera. Jika pergerakan ini menyebabkan kesakitan, ada kemungkinan terdapat gangguan fungsi di situ. Mungkin akibat keradangan tendon atau mungkin otot sudah menjadi sangat lemah sehingga pengejutannya pun menyebabkan kesakitan. Maksudnya, pergerakan ini melibatkan kumpulan otot ini, iaitu otot-otot pemanjang pergelangan tangan. Berlawanan dengan otot pemanjang pergelangan tangan ialah otot-otot pembengkok pergelangan tangan dan pembengkok jari. Di sini juga terdapat otot pemanjang jari dan pergelangan tangan. Pendek kata, maksudnya sudah jelas. Kita mula dengan senaman. Jadi kawan-kawan, yang pertama ialah latihan pronator. Pergerakannya seperti ini. Untuk itu, getah senaman dipasang di sisi.
Paling mudah dipasang pada rangka pintu. Kira-kira pada paras siku atau sedikit lebih tinggi. Atau sedikit lebih rendah. Ambil getah senaman seperti ini dan lakukan putaran ke dalam seperti ini. Maksudnya, kita akan buat putaran ke sini. Cuma kali ini kita lakukannya dengan beban di sini. Jika semasa pergerakan ini anda merasa sakit, mulakan dengan melakukannya secara statik. Maksudnya, jangan buat putaran penuh, tapi buat putaran sehingga ibu jari berada dalam posisi menghadap ke atas. Dan dalam posisi seperti ini, hanya tahan tangan anda. Jika tiada rasa sakit yang ketara, anda boleh lakukan pergerakan dengan amplitud penuh sejauh mana yang anda mampu. Cuba lakukan pergerakan balik dengan lebih perlahan, kerana pergerakan ke belakang adalah yang paling sukar untuk otot. Maksudnya, otot menerima beban paling banyak semasa pergerakan ke belakang. Ini adalah latihan untuk pronator. Dua pilihan. Yang pertama adalah secara dinamik. Dalam pergerakan, regangkan, tahan selama 1 saat dan buat gerakan balik, regangkan dan kembali. Pergerakan pertama boleh dilakukan sedikit lebih laju. Tetapi yang kedua, cuba lakukan dengan lebih perlahan. Jika semasa melakukan senaman ini terasa sakit, anda boleh gunakan getah yang lebih nipis. Jika masih rasa tidak selesa, walaupun dengan getah nipis, maka lakukan sahaja tanpa getah. Lakukan pergerakan sama ada separuh atau sedikit lebih. Dan dalam kedudukan itu, tahan secara statik supaya otot anda perlahan-lahan terbiasa dengan beban. Kedua ialah latihan supinator, iaitu pergerakan bertentangan. Di sini, anda pertama tadi kita ambil dari sisi ibu jari supaya getah berada di situ. Sekarang anda ambil dari sisi bertentangan, dari sisi jari kelingking, di mana bahagian getah yang panjang berada. Dan di sini, anda buat putaran begini. Anda pusingkan pergelangan tangan sehingga tapak tangan menghadap ke atas. Ini kita sedang melatih otot supinator. Di sini juga sama. Pilih getah, ulangannya, jumlah ulangan dari 5 hingga 10 kali. Jika terlalu mudah, gunakan getah yang lebih keras sedikit. Jika susah, lakukan juga beban statik. Pusingkan secara statik dan tahan. Dan perlahan-lahan, lakukan pergerakan ke arah sebaliknya. Inilah dua pergerakan utama untuk otot supinator dan pronator, untuk dua kumpulan otot. Seterusnya, ekstensi pergelangan tangan dan fleksi pergelangan tangan. Di sini, kumpulan otot ini yang bekerja, yang sangat kerap. Hampir tidak digunakan dalam kehidupan seharian. Dan biasanya, bahagian otot ini jauh lebih lemah berbanding bahagian yang satu lagi. Sebab itu, kita akan mulakan dengan bahagian ini. Di sini, anda pegang getah seperti ini dan lakukan pergerakan ke arah sini. Maksudnya, ketika kita melakukan ekstensi pergelangan tangan, otot-otot lengan bawah di bahagian belakang akan menjadi tegang. Kumpulan otot pemanjang terletak di sini. Otot ekstensor pergelangan tangan terletak di sini. Otot ekstensor jari. Begitu. Dan anda juga memilih jumlah ulangan supaya terasa sedikit keletihan, tetapi tidak ada rasa sakit. Ada juga variasi lain untuk melakukan senaman ini, di mana getah tidak berada di sisi anda, tetapi contohnya berada di bawah seperti ini. Di sini juga, anda ambil dan tarik ke atas seperti ini. Ia juga berfungsi dengan baik. Seluruh kumpulan otot bahagian atas ini akan bekerja dengan baik. Jika anda ingin memberikan beban tambahan khusus pada jari, pada otot ekstensor jari, itu juga boleh dilakukan. Ia juga boleh dilakukan secara statik. Pegang seperti ini, kerana otot ekstensor jari secara tersendiri biasanya lebih lemah berbanding otot ekstensor pergelangan tangan. Dan selepas itu, anda juga boleh melakukan pergerakan ini secara dinamik. Begitulah, latih otot-otot ini. Tambahkan sedikit julat pergerakan. Selain itu, pronator dan supinator juga boleh dilatih dari posisi ini. Di sini juga, dari sisi ibu jari, jika anda pegang, lakukan juga putaran yang sama. Pergerakan sebaliknya, cuba lakukan dengan lebih perlahan. Ini adalah latihan untuk pronator dan latihan untuk supinator ke arah sebaliknya. Jika anda, sebagai contoh, mencuba jika melatih pronator dan supinator.
Dan katakanlah, pergerakan ini berlaku tanpa rasa sakit. Tetapi semasa pergerakan ini, anda merasakan sedikit sakit atau ketidakselesaan, maka pada peringkat awal, sepanjang 3 sesi latihan pertama, anda hanya melatih pergerakan yang tidak menyebabkan rasa sakit. Kemudian, selepas beberapa ketika, ia akan menjadi lebih mudah untuk melakukan pergerakan yang bertentangan. Kerana, walaupun anda memberi beban, contohnya pada pronator, pada masa yang sama, supinator juga melakukan kerja tertentu, juga mengekalkan tonus otot tertentu. Otot itu tetap menahan. Maksudnya, di situ tetap ada beban. Jadi, latihlah dengan cara seperti ini. Dan seterusnya ialah kumpulan otot flexor. Biasanya, ia sudah cukup berkembang dengan baik. Tetapi kadang-kadang memerlukan beban tambahan. Di sini ada satu pilihan. Anda berdiri begini mengiring, begini. Dan pilihan kedua, anda berdiri menghadap ke tempat di mana getah itu dipasang. Dan dari posisi ini, anda tarik ke sini seperti ini. Begini dari satu sisi, begini dari sisi yang lain. Dan dua senaman ini adalah untuk otot extensor di sini. Anda juga boleh tambah latihan statik, sudah tentu. Terutamanya apabila anda melatih otot extensor jari. Di sini, anda boleh memberikan beban statik tertentu. Maksudnya, buat pergerakan kecil seperti ini, cuba rapatkan dan renggangkan jari sedikit. Untuk otot flexor jari di sini, secara prinsipnya, otot-otot ini biasanya sudah cukup berkembang. Maksudnya, latihan khas tidak diperlukan. Di sini, anda boleh terus melatih semuanya sekaligus dalam satu set latihan. Begitulah. Dan dalam kes ini, otot-otot di lengan bawah anda akan mendapat beban yang baik. Semasa melakukan senaman, anda juga boleh mengenal pasti pergerakan yang menyebabkan kesakitan anda bertambah atau muncul. Dalam kes ini, jika pergerakan itu mencetuskan kesakitan, anda cuba lakukan dahulu secara statik. Maksudnya, andaikan semasa pergerakan ini, saya rasa sendi saya mula sakit, sebaik saja melakukan pergerakan pertama, saya cuba beri beban statik yang tidak terlalu kuat dan hanya tahan dalam posisi ini. Macam itu. Kemudian selepas itu, saya mula perlahan-lahan menggerakkan, menambah amplitude pergerakan. Baiklah kawan-kawan, sekarang dengan siku baru anda, berhati-hatilah. Kerana sekarang, di tangan anda, sudah daya yang cukup. Cukup kuat yang mampu dihasilkan oleh semua otot ini. Dan ingatlah bahawa otot pronator yang kuat juga merupakan tanggungjawab besar yang kini berada di atas bahu anda. Senaman memberikan kesan positif sejak hari pertama latihan. Jadi jangan malu untuk menerangkan keadaan anda yang semakin baik dalam komen jika itu berlaku. Kepada semua yang lain, jumpa lagi di siaran akan datang.